Kenapa Saidina Umar yang dijamin syurga? Saidina Umar ni tuan-tuan, kerana dia selalu menangis dalam hidup dia, sehingga kan lorah air mata dia ni kan nampak ni. Kerana apa? Selalu menangis. Sahabat Nabi nama Saidina Umar, dia jamin syurga kerana air matanya selalu mengalir ingat Allah ketika saat kematian dia. Dia ni seorang pemimpin, dia seorang yang hebat. Dia tuan-tuan hebat tak hebat, baju dia dua lai lah, saya cerita. Satu baju elok, satu baju yang ditinggal oleh Saidina Abu Bakar. Sebab tu tuan-tuan, Saidina Umar ni hebat. Kerana apa hebat? Kerana tangisan dia, hati dia dengan Allah. Kita nak lahir hati dengan Allah ni macam mana? Orang yang sentiasa menangis ingat Allah, hati dia akan dekat dengan Allah. Dunia ni nak buat apa, buatlah, tapi ingat kamu akan ditanya oleh Allah di akhirat. Bang, dunia nak buat apa, buat bang. Kakak nak buat apa, buatlah. Nak main mengaji boleh, tak mau mengaji boleh, nak duduk dengan orang baik boleh, buat jahat pun boleh. Tapi ingat, esok Allah tanya kita.